Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Ya Allah, ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu, iman dan amal kami, dan hubungkanlah kami di kalangan orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Jadikanlah kami hamba-hamba Allah yang mencintai, merindui dan juga mengasihi Allah Subhanahu Wa Taala, mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga merindui syurga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat bersama-sama lagi dalam tazkirah pada hari ini, 5 hari bulan Disember, masih lagi di bumi barakah, bumi Madinah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah setinggi-tinggi kesyukuran kerana Allah masih lagi memberikan kita kesempatan, memberikan kita kesihatan, memberikan kita semangat untuk terus beribadah di bumi yang barakah ini. Mudah-mudahan kita dapat mengaut sepenuh ganjaran pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapat kasih sayang dan cinta daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya-Allah. Jadi kita sambung balik kuliah kita, tazkirah kita berkenaan dengan pengembaraan keluarga bahagia pada kali ini, ya, rombongan Disember, Maghfirah Travel, insya-Allah, bersama dengan Ustaz Zulkifli dan juga saya, Ustazah Saniah. Hari ini kita membincangkan tentang peranan isteri, ibu dan juga peranan suami dan ayah. Dan saya diaturkan untuk memulakan dululah. Jadi saya bukan isteri yang queen control lah sebenarnya, ya, sebab saya ambil slot yang pertama, makna bukan queen control lah, insya-Allah. Ya, mudah-mudahan, ya. Okey, Ustaz kata dia demam, dia sakit perut, jadi saya bagi peluang lah untuk Ustaz rehat dalam masa setengah jam. Mungkin dia ada poin-poin nak bagi kenalkan saya lagi sebagai tajuk isteri ni. Jadi kita bagi peluang lah sebab hari tu saya mula dulu, insya-Allah. Okey, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi peranan seorang isteri dan peranan seorang ibu, dua peranan yang sangat besar yang wanita kena tanggung ni, ya, diberikan amanah kepada wanita. Jadi kita nak keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, biarlah bukan menjadi satu angan-angan ataupun cita-cita yang kosong, ya. Kita perlu melakukan beberapa usaha untuk mencapai matlamat syurga Firdaus ni, ya, insya-Allah, bersama-sama dengan suami dan keluarga kita di sana, insya-Allah. Pertamanya tentang peranan isteri, ya. Peranan isteri yang pertamanya memanglah kepatuhan kepada suami. Yang tu memang suami seronok dengar lah, ya. Kepatuhan pada suami. Saya memang tak boleh nak buat apa-apa kita bagi betul-betul lah daripada perintah Allah dan Rasul berkenaan dengan peranan isteri. Yang pertama memang kepatuhan. Nampak macam senang kan, kepatuhan, ketaatan kepada suami, tetapi sangat susah untuk isteri jalankan tanggungjawab kepatuhan dan ketaatan ni kepada suami. Biasanya zaman sekarang ni banyak ujian kalau nak berbanding dengan isteri-isteri zaman dahulu. Isteri-isteri zaman dahulu dia tak keluar kerja, jadi dia tak ada Facebook, dia tak ada Instagram, dia tak ada WhatsApp, ya. Jadi isteri-isteri sekarang dia ada benda-benda itu semua. Untuk menjadi isteri yang taat dan patuh ni kadang-kadang gagal di tengah jalan lah, ya. Sebabnya banyak sangat terdedah dengan perkara-perkara yang melalaikan ni, ya. Jadi dan salah satunya selain pada itu juga wanita sekarang adalah wanita yang bekerja.
yang ada kerjaya, yang ada wang sendiri, yang ada pangkat dan kedudukan dia kadang-kadang melebihi pada suami. Bila dia balik rumah, suami yang kerjanya mungkin lebih rendah sikit daripada dia ataupun pendapatan yang kurang daripada dia, menyebabkan isteri tadi masih membawa watak sebagai bos dia, sebagai ketua di pejabat ataupun di tempat kerja, maka dia mengarahkan isterinya, dia mengarahkan suaminya. Maka untuk mendapat kepatuhan seorang isteri kepada suami itu kadang-kadang hampir mustahil zaman sekarang. Walau macam mana pun seorang isteri wajib patuh kepada suami dia. Dia tak boleh meninggalkan suaminya melainkan suami itu izin kepada isteri itu. Jadi Imam Bukhari dalam hadis Imam Bukhari meriwayatkan tidak boleh seorang wanita itu mengingkari suaminya. Maknanya kalau suaminya menginginkan dia walaupun dia di atas unta, kata Rasulullah SAW, dia wajib turun untuk memenuhi kehendak suami dia. Jadi saya faham, saya rasa semua muslimat faham berkenaan dengan keinginan suami, iaitu fitrah suami seorang lelaki, fitrah sebagai seorang wanita, sebagai manusia, iaitu menginginkan kepada kehendak naluri ni lah. Jadi tak payah kita bincang lah, itu hubungan yang sangat intim ya di antara suami dan isteri. Jadi isteri-isteri ni yang selalunya letih, penat ya, dia tak akan melayani suami sebagaimana kehendak Rasulullah SAW dan juga Allah SWT ya. Jadi maknanya seorang isteri wajib patuh kepada suami dia dalam keadaan yang sihat lah, yang sihat. Melainkan dia uzur ataupun sakit, maka dia tidak wajib untuk memenuhi kehendak suami dia. Kalau dia sihat, dia tak uzur, maka dia wajib. Ya, biasanya semua saya yang bercakap ni bukan seorang isteri yang baik dan bukan seorang ibu yang terbaik, dan saya cuba untuk belajar menjadi isteri yang terbaik dan ibu yang terbaik ya. Jadi kita semua wanita ada kelemahan masing-masing dan lelaki juga ada kelemahan masing-masing. Untuk memenuhi kehendak isteri ataupun amanah isteri yang kena taat pada suami, kita nak kerjasama daripada suami juga. Ya? Dan kita nak kerjasama daripada suami juga. Kalau suami itu dapat memahami keadaan isteri yang penat bekerja, sama-sama bantu-membantu, saya rasa tak ada masalah untuk kita menjalankan tugas yang paling utama, iaitu patuh kepada suami. Ya? Maknanya hak suami itu kita kena jalan lah. Yang pertama sekali, maknanya kalau suami hendak kepada isteri itu, walau macam mana pun isteri wajib melayan suami dia, walaupun isteri dia dalam keadaan uzur ataupun haid. Ya, uzur ataupun haid, jangan terkejut pula, dia wajib layan suami dia. Cuma dia tak boleh dekat part-part tertentu saja, tapi tetap kena layan. Biasanya isteri haid ni dia akan duduk jauh dengan suami. Ya, dia akan duduk jauh dengan suami, dia tak mau kena sentuh, dia tak mau diajak untuk bersama bermesra dengan suami. Maka ini adalah wanita yang berdosa, dan kalau dia tidur sampai pagilah dia kena laknat oleh malaikat. Kerana keengganan dia melayan suami. Jadi semua isteri-isteri kena faham bab melayani, mentaati suami dalam urusan-urusan ini ya. Jadi kalau suami suruh kita, isteri yang soleh ni, solehah ni, yang dikatakan di dalam hadis, kalau dia buat 4 perkara ini, maka boleh dia masuk mana-mana pintu syurga yang dia suka. Yang pertamanya solat 5 waktu. Kata Rasulullah SAW, solat wajib 5 waktu tu kena solat. Dia perempuan ni seorang yang wanita yang solehah, yang sentiasa menjaga waktu solat. Macam kita sekarang kan, kita berada di Madinah, maka kita waktu solat kita solat, waktu solat kita solat ya. Tapi perempuan kena ingat, perempuan solat yang sunat tu dengan izin suami. Walaupun kita puasa sunat, mesti wajib minta izin suami kalau suami tu berada di rumah. Sampai peringkat macam tu kita kena taat. Maknanya ketaatan kita kepada suami tadi ni adalah ketaatan selepas kita taat kepada Allah dan Rasul. Maknanya tidak ada lagi manusia yang nama makhluk ni yang wanita kena taat melainkan suami dia. Jadi bila kita sebut tentang peranan isteri yang nak jadi isteri yang solehah, yang nak masuk ke dalam syurga, dia wajib taat kepada suami dia. Hatta dia nak puasa sunat pun, dia kena minta izin daripada suami dia. Abang, besok saya nak puasa sunat. Abang ada ni, maknanya suami kita ada ni. Saya nak pergi semayang fardu di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Perempuan ingat, kita sekarang buat ibadah, saya mungkin duduk di masjid sampai 4 jam.
abang redha ke tak ni? Jangan kata biar pergi kat dia, duk kira dia bila kita nak buat ibadat, duk kira dia kira duk lena. Yang duk rajin buat ibadat siapa? Orang perempuan. Kita bangkit pagi tadi pergi duk qiyam mulai, kita habaq dak kat suami kita tu. Kita habaq dak ni perempuan yang mai buat umrah ni bagi tahu kat suami dak. Banyak kes kita tengok ada isteri yang datang umrah tapi tak mendapat izin suami. Suami tak bagi mai umrah tapi nak mai ke? Dia nak mai ke? Jadi ada satu kes ni, si isteri ni nak mai umrah, minta izin pada suami, suami tak bagi, dia tak kisah sebab dia kata saya pakai duit saya bang, bukan saya pakai duit abang. Lah ni abang bagi tak bagi, saya nak pergi juga. Dengan sengap-sengap dia pergi sungguh. Bila dia pergi tu, rombongan depa ni banyak masalah. Dengan delay flight, dengan beg hilang, dengan gitu gini-gini, dengan orang macam-macam sesat dan sebagainya. Lama mutawif ataupun umrah tanya pada jemaah, ada tak siapa-siapa yang buat dosa ke apa ke? Meh kita tengok awak jadi teruk sangat ni. Kita punya rombongan ni. Baik, alhamdulillah rombongan kita ada masalah apa? Okey, jadi dia tanya pula, siapa-siapa nak bagi tahu dak kod lah ke siapa-siapa buat dosa ke apa ke? Barulah makcik ni bagi tahu saya sebenarnya mai umrah ni suami saya tak izin ustaz. Tapi saya nak mai juga. Jadi saya mai terus, saya tak habaq kat dia. Saya mai terus, saya terus bayar duit tu, saya tak habaq kat dia. Maka itulah yang jadi kepada orang itu baru dunia Allah tunjuk. Kalau dia mati di Mekah pun, dia mati di Madinah pun, dia tak boleh juga cium syurga. Sebab dia mai tanpa izin suami. Sebab dia tak taat pada suami. Suami dia kata tak boleh pergi, tak boleh pergi ya. Kadang-kadang kita kat masjid ni kan, seronok lah kita orang perempuan ni kan suka pergi masjid. Ni balik-balik ni kan, saya ada juga jemaah-jemaah yang baru balik pada haji dan sebagainya. Dia dah biasa tiap-tiap hari dia pergi masjid. Dia balik Malaysia, dia nak buat perangai tu juga. Bila dia nak buat perangai tu juga, dia dah tak kisah dekat suami dia. Dia nak pergi masjid macam mana dia pergi dekat Mekah, dekat Madinah juga. Sudahnya si suami tadi pergi cari breakfast sendiri, pergi makan nasi tengah hari sendiri. Nampak Ustaz Zul tulis point. Okey, kemudian apa ni? Tak boleh duduk kan tepi Ustaz Zul ni, nak pelih kat dia. Lepas tu dia pergi cari sendiri, dia tinggal si isteri ni tinggal si suami ni. Jadi bila kita kata kat dia, dia paksa suami dia hantar, abang suka tak suka hantar abang. Dia duduk di motor, di belakang lelaki dia bawa sampai kat masjid, bini dia turun, lelaki dia pergi. Cukup waktu lelaki dia ambil, tapi lelaki dia memang tak suka dia buat macam tu. Sebab di rumah ni biar dia nak buat perangai macam di Mekah. Perempuan dapat apa perempuan? Tak dapat apa. Setapak kelak pelaknat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mati di tengah jalan tu apa yang jadi? Memang tak cium bau syurga. Ini yang pertama, peranan isteri, taat pada suami walaupun dalam urusan ibadah, apatah lagi yang bukan dalam urusan ibadah. Kadang-kadang suami pergi kerja, kita keluar pergi duduk sembang dengan orang, kita bagi tahu tak dekat suami kita. Kadang-kadang suami tak ada di rumah, orang main rumah, kita tak pernah pun abang, kawan baik saya main rumah ni, boleh tak nak pergi masuk? Tak, kita persila saja masuk. Mak pak kita main rumah pun kita kena minta izin daripada suami kita. Abang, mak nak main rumah petang ni, boleh masuk dalam rumah tak? Abang kata tak boleh, maka tak boleh lah masuk. Sampai pernah ingat macam tu perempuan. Kalau kita tengok balik, kita ni memang tak sempurna. Layakkah kita menjadi isteri yang menghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala? Banyak urusan kita buat sendiri. Sampai suami tak boleh menjadi pemutus kepada sesuatu rancangan ataupun kita apa, plan dalam keluarga. Kan nak pergi mana-mana, anak tanya siapa? Anak tanya ayah, ayah suka kata apa? Pergi tanya mak hang. Ayah, boleh tak kita nak pergi seminggu? Pergi tanya mak hang. Tak tanya orang mak hang, sakit dia marah ayah, sakit cakap pun tak boleh. Pergi tanya mak. Mak kata boleh. Dayuslah lelaki tu. Sebab dia tak boleh buat keputusan sendiri. Dan suami-suami juga kita risau juga. Ya, kita ni asal macam kita ni dah keluarga bahagia, keluarga sakinah, mawaddah warahmah, kita lah yang perasan. Tapi sebenarnya dalam urusan-urusan rumah tangga, siapa yang buat keputusan? 100% lebih, saya kata 100% atau 99% isteri yang buat keputusan, bukan suami yang buat keputusan. Dayus suami macam tu. Dia boleh cuma kata macam ni, pergi tanya mak, pandangan ibu macam mana, pandangan umi macam mana, pandangan mama macam mana. Kalau mama bagi tahu pandangan tu, main tanya, lepas tu main tanya ayah, ayah bagi keputusan. Tapi suami-suami kadang ada keputusan tak boleh nak buat. Tu jadi masalah tu. Tu yang mak tolong buat keputusan. Bukan. Jadi macam inilah kita. Jadi maksudnya bila kita nak ikut betul-betul saluran ataupun perintah daripada Allah SWT. Sebab apa? Sebab lelaki sekarang ni pun dia banyak bergantung pada isteri. Sebab tu akhirnya bila
perintah daripada Allah SWT ni tak boleh nak jalan juga. Tak boleh nak jalan juga. Macam kita kata macam faraid lah, ya, harta faraid. Harta faraid lelaki dapat lebih, wanita dapat kurang sikit pada lelaki kan. Tapi akhirnya yang jadi macam hukum sebab bila kata ada kematian isteri tadi, anak-anak yatim tu, belah-belah suami tu, pak-pak makan dia tu, wali-wali dia tu, waris dia tu yang nak kena jaga. Tapi last sekali bagi kat perempuan tu, jaga-jaga mak dia agak jaga. Pak-pak makan memang buat tak tahu, tak jaga hukum Allah. Itu yang jadi kita orang perempuan rasa macam dia teraniaya sebab semua bebanan tu atas perempuan tu sendiri. Macam kes-kes suami isteri, kalau betul kita jalan daripada awal hukum Allah tu, nafkah laki yang bagi, tanggungjawab suami, Ustaz nanti akan beritahu, tujuan tanggungjawab suami memberi nafkah. Tapi sekarang ni rumah tangga yang memberi nafkah perempuan, isteri. Bila benda tu tak jalan daripada awal, kucar kacir habis semua. Kita rasa perempuan yang rasa macam dianiaya lah, tak adil lah, macam-macam. Sebab apa? Kalau betul-betul kita jalan daripada awal, nafkah suami bagi, suami balik rumah tolong sama-sama masak, tolong sama-sama kemas rumah, jaga anak dan sebagainya. Jadi isteri tadi dia ada ruang rehat untuk malam ni layan suami dia. Lepas tu suami pula pandai pula kata kat isteri, buka-buka pintu bawa bawang, buka-buka pintu ni, bini ni buatkan kering, duk gorengkan kering tak sat ni. Lepas tu kata bini busuk, dia tu duk jaga makan suami daripada pagi, sarapan pagi, tengah hari sampai malam, kita tak busuk. Cuba suami tu buat balik makanan, ataupun dia ambil seorang ke gaji di rumah ke apa ke, tolong masak, dia balik tolong masak, wangilah bini dia tu. Yang nak suruh bini wangi, perfume pun bini beli sendiri. Yang nak kata isteri tak cantik, isteri pun biar bedak pun beli sendiri. Mak pakai kemban. Oh tu dia. Macam mana Ustaz? Macam mana? Abang Ustaz. Tak apa Ustaz lagi, Ustaz geng dengan Ustaz Zul Ustaz lagi. Sungguh Ustaz, kalau betul-betul lelaki boleh bantu isteri, isteri boleh jalankan tanggungjawab dengan terbaik. Yang pertama nak taat suami tadi. Isteri boleh taat kalau suami boleh bagi kerjasama dalam sudut ini, ya. Jadi maknanya persediaan tak apa, nanti Ustaz Zul akan bagi lanjut berkenaan dengan peranan suami. Okey, begitu juga hak suami, ya, manusia. Maknanya isteri tadi, poin yang pertama dia kena taat suami dan dia kena layan suami dia dengan naluri sebagai manusia lah, iaitu hubungan lelaki dan perempuan yang sebagaimana yang saya boleh sebut kata hubungan intim tadi ni. Jadi isteri-isteri selalu marah lah, kata isteri ni wajib layan suami dalam urusan ni, walaupun isteri tadi ni dia rasa macam satu penghinaan pada dia. Tapi sebenarnya Islam tu adalah agama yang cantik, indah, ya, cantik, indah. Dan Rasulullah SAW adalah lelaki yang pandai bercinta dengan isteri, lelaki yang paling romantik, lelaki yang paling pandai menunjuk keindahan dalam rumah tangga. Maknanya yang Allah suruh tu bukan suruh kita mencangkui di luar orang perempuan ni. Bukan suruh orang perempuan kerja berat, layan suami. Patutnya dalam sudut ni adalah untuk mengangkat darjat wanita tadi ni, duduk tepi suami, layan suami. Saya tak boleh cakap lah layan macam mana. Makna kata benda ini adalah satu darjat yang diangkat oleh Allah SWT kepada seorang wanita, seorang isteri. Tapi kenapa kita rasa benda tu berat? Itu kita nak bantu peranan suami jugalah, kena bantu. Makna suami tadi pun mestilah seorang lelaki yang pandai layan isteri. Jadi isteri tadi dia dah tak sabar nak tunggu layanan daripada suami, maka dia tak menolak bila suami disuruh. Yang menjadi masalah sekarang ni kadang-kadang berat sebelah. Isteri yang nak disuruh layan suami, tetapi sedangkan suami tak layan isteri. Yang tu kita minta kerjasama lah, sebab kita buat sekarang ni bukan satu hala tapi dua hala. Bila dua hala, bahagian isteri dan bahagian suami, kita minta nanti Ustaz Zul boleh tolong bagi bantu macam mana isteri nak taat pada suami dalam sudut ini. Ya, yang pertamanya iaitu kepatuhan kepada suami. Okey, iaitu dalam bentuk menyempurnakan keindahan, bukan diskriminasi kepada isteri sebenarnya. Ya, kalau isteri boleh dibantu oleh suami yang faham, yang boleh meringankan bebanan isteri tadi. Saya rasa isteri dah tak sabar nak tunggu suami balik rumah.
dan dia boleh jalankan tanggungjawab dia sebagai isteri yang boleh melayani suami dengan terbaik, dan dia boleh menjadikan dia isteri yang berada di syurga nanti dan boleh pilih mana-mana pintu. Kita minta kerjasama daripada suami juga, ya, jangan bukan pihak isteri saja. Okey, dan yang seterusnya ada satu kisah tu, seorang lelaki dia tanya, seorang isteri dia tanya kepada Rasulullah SAW, apa yang harus dilakukan oleh seorang isteri kepada suaminya. Ini soalan yang ditanya oleh seorang wanita kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah yang perlu dilakukan oleh seorang isteri kepada suami? Kata Rasulullah SAW, seandainya wanita itu berada di atas unta ataupun kenderaannya, jika suaminya menginginkannya, maka dia wajib turun dan layan suami dia. Walaupun dia tengah bakar roti ke, dia kena biar je roti itu terbakar, dia pergi layan suami dia. Dia pergi layan suami dia. Padam dulu. Oh, padam dulu. Padam dulu apa ni, oven tu. Nanti hangus pula roti. Dia tak padam pun tak apa, dia wajib pergi dulu Ustaz. Dia wajib pergi biar hangus pergi, tak apa. Suami pergi padam. Sebab dia suruh isteri dia kena siap-siap dulu kan. Tadi isteri kan dah bau-bau tepung-tepung semua. Jadi maknanya sampai isteri perempuan tu kata apa? Kalau macam tu saya tak mau kahwin. Saya takut saya tak dapat melayani suami saya, dan saya takut saya tak dapat taat pada suami saya. Ada orang perempuan kita rasa macam tu. Sebab kita tak ditanya soalan itu. Apa perlu saya lakukan sebagai seorang isteri apabila saya kahwin dengan suami saya? Tak pernah tanya. Jadi kita just kahwin ikut flow. Suami baik, suami jahat, tak suka cerai. Yang tu je. Sebab tu kita tengok kes perceraian banyak. Tapi kalau dalam Islam sampai dia tanya, apa perlu saya buat? Sebab tu Rasulullah SAW, bila orang kisah Rasulullah dengan Khadijah bila orang tanya kepada dia, orang cakap pada dia, ya Khadijah, untungnya kamu duduk dengan seorang lelaki yang orang lelaki Rasul, ya, Nabi. Untunglah kamu duduk dengan lelaki yang terbaik dalam agama Islam, dalam bumi, dalam dunia ni. Lelaki yang terbaik adalah Rasulullah SAW. Untung kamu. Kata Khadijah, aku tak tengok apa yang dia bagi pada aku, tapi aku tengok apa yang aku bagi pada dia. Sebab dia tak kisah suami dia tu kurang ke lebih, yang pentingnya dia tu bagi apa kat suami dia. Macam kita sekarang, suami pun perangai macam tu, kita layan lebih kurang lah dengan dia. Sebab kita nak dia bagi, kita bagi. Siti Khadijah jawab apa? Aku tak tengok apa yang dia bagi, aku tengok apa yang mampu aku bagi kepada Rasulullah SAW sebagai seorang suami. Mana isteri, dia dalam diri dia kena rasa apa yang dia boleh bagi kepada suami dia, bukan apa yang suami dia bagi pada dia. Kalau kita harap yang tu, memang tak dapat lah. Memang tak dapat. Selalunya pasangan kita mesti dia agak bertentang dengan kita. Kalau isteri ni suka bercakap, suami memang kurang bercakap. Kalau isteri ni pembersih, suami kurang pembersih. Kalau suami ni cerewet, isteri kurang cerewet. Jadi kita tak boleh dapat yang sama. Maka di situ kita kena lihat peranan kita sebagai seorang isteri, apa yang kita boleh hidangkan kepada suami kita. Yang pertamanya taat. Puan, taat ni bukan senang. Memang sangat susah. Kita ni kadang-kadang dosa kita bukan di luar, dalam rumah pun cukup dah. Dalam rumah kita dah jadi derhaka, belum lagi kita keluar. Hari-hari kita buat muka dengan suami kita, ya, kita nusyus dengan suami kita. Kita engkar, kita derhaka kepada suami kita. Dan satu juga yang saya nak sebut. Saya takut tak sebut. Suami juga ada nusyus. Okey, kalau isteri nusyus, dia derhaka pada suami dia, maka tak wajib dinafkahkan dia. Tak wajib bagi nafkah pada isteri yang nusyus ni. Tapi suami nusyus dalam soal, dia balik rumah muka dia masam, dia nusyus pada isteri dia tu. Suami nusyus tu, balik rumah muka masam. Balik rumah tak mau bantu isteri, buat kasar dengan isteri, tak layan isteri. Itu nusyus, tapi dia dosa dengan Allah. Dia dosa dengan Allah. Maka kita bukan tengok pada isteri nusyus saja, suami juga nusyus, ya. Okey. Seterusnya, selain daripada peranan isteri ini taat kepada suami, dalam bab yang sangat banyaklah ketaatan tadi, maka suami isteri juga adalah seorang wanita yang kena mententeramkan jiwa suami dia. Itu peranan dia. Kalau suami ada masalah balik, isteri tadi tenteramkan suami dia. Bukan hentam lagi. Kan? Kata abang balik kerja tadi, banyak masalah semua lah. Paul tak mau nak dengar cakap kita ni. Buat kat kita ni macam-macam. Jadi isteri kita padam kau dengan abang. Padan dah dengan abang tu. Dia bagi lagi kat lelaki dia. Lepas tu dia kata, tak apa bang, sabar bang. Sabar. Itu tenteram.
abang samak dapat pahala bang. Orang buat kat kita tak apa, kita jangan buat orang. Dia samak. Itu peranan isteri balik kena mententeramkan. Bukan bagi lagi. Kita sekarang ni suka against. Bila suami cerita, kita boh. Bila suami cerita, kita boh. Elok sangat. Bagus tengok dengan abang ni. Padan muka. Itulah peranan. Itu isteri-isteri sekarang. Memang tak boleh lah nak duduk di syurga Allah tu. Ya, kalau isteri yang duduk di syurga Allah balik, dia tenteramkan suami dia. Ya. Isteri ni bukanlah mesti yang cantik sebenarnya. Ya. Bukanlah yang mesti yang cantik. Saya suka nak bagi dua benda ni untuk muslimin dan muslimat, jemaah para jemaah semua fikir. Cinta kerana cantik ataupun cantik kerana cinta. Apa beza tu? Cinta kerana cantik atau cantik kerana cinta? Kalau siapa boleh jawab, saya bagi 10 riyal. Betul, saya tak tipu ni. Siapa boleh jawab cinta kerana cantik dan cantik kerana cinta? Siapa boleh jawab? Saya naik lagi, saya bagi 10 riyal, 20 riyal saya bagi. Siapa berani angkat tangan jawab kat saya? Apa dia maksud cantik kerana cinta, cinta kerana cantik? 20 riyal? Siapa nak jawab? Siapa boleh faham? Ustaz Zul saya bagi free ya. Dia tak boleh jawab. Cinta kerana cantik, cantik kerana cinta. Siapa faham apa maksud dia ni? Cepat, kita bagi 2 minit je. Fikir, angkat tangan, cepat. Cantik kerana cinta, cinta kerana cantik. Apa maksud cinta kerana cantik dan apa maksud cantik kerana cinta? Kena angkat tangan lah. Nak dapat 20 riyal ni. 20 50. Kalau tepat 50 saya bagi. Tu dia. Benik terus. Dah jawab dah tu. Kalau cantik kalau tepat 50, kalau tak tepat 10. Cinta kerana cantik tu bukan cantik berupa paras saja. Dari segi tingkah laku, keimanan dia, apa yang ada pada dia. Lepas tu keseluruhan tu mengikut apa tu cara. Jadi cantik, cinta kerana cantik. Okey. Yang tu cinta kerana cantik ke cantik kerana cinta? Cinta kerana cantik. Cinta kerana cantik. Bukan cantik rupa paras. Bukan cantik rupa paras. Okey, kalau cantik kerana cinta? Cantik kerana cinta tu kerana cantik dia menyebabkan kecantikan wajah tu menyebabkan datang percinta pada dia. Okey. Saya lepas saya bagi 20 riyal dekat Haji. Okey, sekarang ni macam kita kata cantik kerana cinta, cinta kerana cantik ya. Cantik kerana cinta maknanya dia kerana apa ni? Kalau cinta kerana cantik maknanya dia sayang. Cinta kerana saya pula ada pening. Cinta kerana cantik maknanya sebab cantik tu dia cinta. Okey, kalau cantik kerana cinta, tadi Haji jawab macam tu ke? Kalau cinta kerana cantik, maknanya kecantikan tu akan sampai dengan sebab cinta tadi ni. Jadi seorang wanita, tak apa Haji, nanti saya bagi hadiah kat Haji. Okey, kalau kita pilih seorang isteri ataupun pilih seorang suami, kita jangan berdasarkan kepada rupa paras. Itu tak penting ya. Rupa paras tu tak penting. Saya ingat satu cerita ya. Kita bagi satu kisah ya. Satu kisah seorang lelaki ni daripada daripada Basrah ya. Jadi dia ni nak kahwin dengan seorang anak syekh. Anak tuan syekh ni. Dia tak pernah tengok anak tuan syekh ni. Memang dia tak pernah tengok. Rupa paras pun dia tak pernah tengok. Kemudian dia bagi tahu kat kawan dia, saya nak pinang anak syekh ni. Jadi kata, ramai orang perempuan yang cantik-cantik, yang lawa-lawa duk pinang, tak mau. Nak kahwin dengan orang tak pernah tengok. Tak apa dia kata. Dia yakin dengan syekh ni. Sebab syekh ni orang agama dia kata. Lepas tu keluarga-keluarga syekh ni semua segak-segak. Jadi mestilah anak pun segak. Jadi dia pun satu hari dah kira menikahlah hari tu. Bila hari pernikahan tu, selepas pernikahan dia tak tengok lagi isteri dia. Sedangkan Rasulullah SAW sendiri jawab, kata, siapa nak kahwin boleh tengok pasangan dia. Bakal pasangan tu boleh tengok. Dibolehkan untuk melihat wajah dia. Kalau dia pakai niqab pun boleh buka sebab nak tengok. Segak ke tak segak tu mata dia ya. Sebab segak tu subjektif kan. Jadi dalam kes ni dia tak tengok lagi isteri dia, solat berjemaah dengan mak pak mentua dia. Pak mentua dia doa panjang sangat.
Jadi dia kata, "Hei, awak Syekh ni doa panjang ni, pasal apa? Aku ni tak bagus ya? Doa apa panjang sangat ni?" Kemudian dia tanya kepada bapa mentua dia, "Kenapa doa panjang tadi ni? Saya ni ada kekurangan ke? Yang bapa boleh doa panjang macam ni, mungkin nak mohon pada Allah apa-apa?" Dia kata, "Tak," dia kata, "bukan macam tu. Sebab saya ada satu rahsia yang orang lain semua tak tahu, kecuali awak seorang saja yang bakal tahu." Maka dia pun masuklah dalam bilik isteri dia tadi ni, yang sudah menjadi isteri dia. Yang dia tengok tu, keliling dia tu, yang sambut orang kata peneman lah, peneman kepada isteri dia, semua tua-tua. Semua tua-tua. Yang paling muda umur 60 kan. Allah, dia kata, ni macam mana pula bini tak pernah tengok ni kita. Lepas tu dia pun masuk dalam bilik tu, hanya dia dan isteri dia saja. Maknanya sebelum nak masuk ke kamar tu, jumpa dengan mereka ni dulu. Masuk dalam bilik tu, hanya dia dengan isteri dia. Tengoklah seorang wanita yang sedang bersimpuh dalam keadaan yang cacat, dan wajah dia sangat buruk, tak elok, cacat, memang cacat. Dia tengok-tengok perempuan tu, kemudian perempuan tu kata kat dia, "Nanti Sat." Dia pumpi dekat tepi tu, dia ambil uncang duit. Dia bagi dekat suami dia. Dia kata, "Wahai suamiku, kalaulah awak inginkan seorang wanita ataupun isteri yang cantik, lawa, sempurna, saya adalah wanita yang malang. Tapi kalau nak isteri yang beragama, yang cerdas, yang baik akhlaknya, yang berilmu, mudah-mudahan saya termasuk dalam ciri-ciri ini. Namun begitu, ambillah duit ini, kahwinlah dengan mana-mana perempuan yang abang suka, 2, 3 atau 4. Tapi jangan buka aib ayah saya." Maknanya aib Syekh tu adalah dia yang ada anak yang cacat, yang tidak sempurna, buruk. Kemudian suami dia terus terfikir, dia lawa, suami tu lawa, kaya, ya. Dia kata, dia ni suka merantau. Dia ada merantau sekali tu, dia dengar satu syekh tu baca hadis berkenaan dengan jangan engkau kahwin dengan wanita yang hitam tetapi mandul, tidak beranak. Lebih pilihlah wanita yang subur dan cantik sebagai isteri. Tapi hadis itu dhaif ya. Tapi ada satu lagi hadis yang Rasulullah kata, pilihlah wanita yang beragama. Ya, sebab wanita itu dipilih dengan 4 ciri, iaitu yang berharta, kemudian yang berketurunan, yang cantik, berketurunan yang baik, dan yang keempatnya yang beragama. Maka pilihlah yang beragama terlebih dahulu, maka yang lain akan menyusul kemudian. Jadi dia pun fikir, tak apalah dia kata. Maka dia redha dalam hati dia, aku perlu bersabar dengan isteri ini. Pasal tak kita, bila kita tengok orang tu buruk ataupun tak cantik macam mana pun, hari pertama ya, bila kemudian hari kedua, ketiga, keempat, kelima, lama-lama jadi biasa pada mata kita. Dan kecantikan isteri dia adalah isteri dia sangat sempurna dalam urusan ilmu dan akhlak. Maka dia nampak isteri dia lama kelamaan, isteri dia seorang yang cantik. Maka cinta datanglah ke cantikan itu. Maka suami-suami kita minta satu je. Walaupun kita tahu peranan isteri tadi ni taat pada suami, mententeramkan jiwa suami, ya, memberikan layanan yang istimewa kepada suami sebagai seorang makhluk Allah yang Allah kata tidak boleh kamu tunduk, melainkan tunduk hanya kepada suami saja. Jadi isteri ini kena taat kepada suami. Maka kita minta satu saja. Kalau suami kita nak kita jadi isteri yang terbaik, kita nak suami kita juga melihat kita sebagai seorang isteri yang terbaik, dan jangan cari kekurangan dan keburukan. Mudah-mudahan dari pihak isteri dan pihak suami tadi ni sama-sama melihat awak lebih, awak tidak ada kurang, awak lebih, awak tidak ada kurang. Maka kedua-duanya akan menjadi pasangan suami isteri yang sakinah mawaddah warahmah. Ya, kita minta bantuan pada suami juga supaya suami bantu kita menjadi isteri yang terbaik. Kita tak akan boleh menjadi isteri yang terbaik kalau suami kita tak terbaik. Betul tak isteri-isteri semua? Betul kan? Kita nak bantuan daripada suami. Suami jangan hanya mengharap kepada isteri. Itu peranan sebagai seorang isteri, ya. Jadi bila suami itu dah ambil isteri itu daripada keluarga dia, sebenarnya bila dia salam dengan Hadi, aku nikahkan di kau, ya, Tok Hadi kata dia, aku terima nikah.
I cakap sebelah tu tadi kan. Aku nikahkan Dika dengan sekian-sekian dan aku terima nikah berapa minit je. Ustaz Zul. 5 minit dah no? 5 minit je dia dah hafal semalam dah perang dah si suami tadi ni. Dia pula satu lafaz. Wow. Dia tak tahu. Dia terima dosa isteri dia. Tu dia. bukan dia terima isteri dia saja, dia terima semua keburukan dan dosa isteri dia sudah ditanggung oleh si suami tadi. Betul tak Ustaz? Yes, Ustaz kata yes. Ini Ustaz setuju dengan saya. Jadi maknanya suami jangan duk seronok sangat. Bini dia keluar tak pakai tudung, bini dia keluar tak pakai stokit, tak pakai handsock nampak tangan, bini dia tak buat solat dengan betul, dia tak pernah ajak satu pun ayat ataupun huruf dalam Fatihah keluar daripada mulut dia ajak isteri dia. Dia tanggung dosa. Jangan duk seronok sangat nak isteri yang baik, isteri yang taat, isteri yang mententeram, tapi dia tak pernah tenteramkan isteri dia. Pernah tak isteri-isteri semua saya nak tanya, suami cek Fatihah isteri-isteri semua? Kesian tak lagi suami-suami. Pernah tak suami, ayah, adik baca Fatihah abang nak dengar. Salah tu. Bismillah, bukan bismillah. Bukan bismillah. Pernah tak perempuan? Kalau perempuan tak pernah, tuntut sekarang perempuan. Tuntut sekarang. Saya sebenarnya saya suka ambil peranan suami, Ustaz ambil peranan isteri. Dia baru tak bayar. Saya jadi, tapi dia pun bagi juga, kita bagilah kan. Tapi kita bagi sikit-sikit lah kan. Suami peranan dia berat tu. Right? Jadi dia nak yang terbaik daripada kita. Kita pun nak terbaik daripada dia juga. Suami kena ajak isteri semayang, suami kena ajak isteri baca Quran, suami kena ajak macam mana nak tutup aurat, suami kena ajak macam mana nak taat suami kena ajak macam mana isteri nak tenteram hati suami. Semua suami kena ajak. Jadi isteri tadi, dia kena tunggu suami dia ajak dia. Kalau isteri tak baik, isteri itu cerminan kepada suami. Jangan kata suami tu, isteri tu nusyus, sebab suami tu nusyus awal lagi. Suami nusyus nak melahirkan, isteri yang nusyus. Maka kita kena tengok di sini. Jadi peranan ibu bapa saya tak mampu dah nak buat. Sebab sekarang dah 40 minit dah saya cakap. Sebab kita pun bagi 30 minit. Peranan ibu tak boleh lagi, peranan isteri. Macam mana dia bagi masa sikit sangat untuk peranan isteri dia. Lepas tu tambah pula surat peranan ibu, tak boleh pergi. Nanti insyaAllah kita akan tambah kemudian pada peranan ibu pula ya. Sebab hari ni kita lahirkan isteri dengan suami dulu. Dia tak beranak lagi. Baru kahwin. Baru nak menjalinkan hubungan. Ya, jadi isteri sebagai kesimpulannya isteri ya, kita nak kena jadi apa? Isteri yang taat, isteri yang mententeramkan jiwa suami, dan isteri yang boleh melayani suami punya kehendak bila-bila masa. Boleh tak isteri-isteri? InsyaAllah kita minta bantuan siapa? Si suami bantu kita. Jadi setakat tu dulu saya minta maaf jika ada salah silap. Dan perbahasan ni memang orang kata apa, makan macam tak kenyang. Baru makan sepinggan, dia pun tarik pinggan. Pinggan ni nasi duk ada, lauk duk ada. Kita makan sekat ni baru setengah, dia pun tarik pinggan. Jadi kita kena bagi kat Ustaz Zul, kita tengok pula macam mana peranan suami nak tolong isteri tak saat ni. InsyaAllah saya pass baton lah kepada Ustaz. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.